Kesan daripada itu, mereka ini disebut sebagai la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sang rumati Allah, di mana dalam hikmah ini menggambarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wali-walinya. Antara sifat waliullah itu ialah allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Inilah di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada itu, mereka ini disebut sebagai la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak takut dan mereka juga tidak bimbang serta duka cita. Kerana mereka asyik, ghalib dan mereka ini seronok dan mereka ini kita rasa berada bersama dengan Tuhan mereka. Ibadatnya, zikirnya, bacaan Qurannya, ketaatannya, solatnya, tadarruknya, doa dan munajatnya, semua diadukan kepada Allah. Jadi itulah antara waliullah yang cukup hebat. Dan mereka juga beristiqamah. Kerana istiqamah ini lebih hebat daripada karamah. Kerana dengan istiqamah inilah lahirnya karamah. Kerana dengan istiqamah ini menunjukkan perintah Allah kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan hendaklah kamu istiqamah sebagaimana kamu diperintahkan. Justru tuan-tuan, waliullah ini ataupun orang-orang yang menjadi pilihan Allah ini berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Berada pada kedudukan yang hampir kepada Allah dan sentiasa mendapat redha Allah dan mendapat rahmat Allah, kasih sayang serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.